Kata Al-Imam Al-Haddad alaihi rahmatullah di dalam perihal haji, wahai saudaraku, hendaklah anda menunaikan segala rukun haji dan umrah yang difardukan Allah Ta'ala ke atasmu apabila sudah ada kemampuan untuk melakukannya. Ini kata Imam Al-Haddad, kalau orang dah ada kemampuan untuk pergi haji atau untuk pergi umrah, maka laksanakanlah. Awas, anda jangan suka menangguh-nangguhkannya sesudah sempurna semua syaratnya. Kalau kita dah ada keperluan, wang pun dah cukup, kesihatan pun ada, jangan kita tangguh. Takut-takut bila mana kita tangguh pada suatu masa nanti duit ada tapi kesihatan dah tak ada. Bila dah ada kelengkapan cukup sempurna semuanya, jangan ditangguh lagi, kerana dikhawati nanti anda tidak lagi berpuasa. Berpuasa maksudnya anda tak ada kemampuan lagi untuk pergi, atau anda mati sesudah boleh mengerjakan haji, maka kewajipan itu akan tertanggung ke atas tengkukmu, dan ketika itu anda akan dikira cuai, dikira sebagai orang lalai. Kalau kita dah ada kecukupan untuk pergi haji, daftarlah diri kita pergi haji. Terpilih tak terpilih itu nombor dua. Yang penting kita dah daftar dah nama kita untuk pergi haji. Mustafa manba'u lis-safa sayyidul anbiya.